Bagaimana keadaan orang yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad, keadaan dia duduk dengan Nabi Muhammad. Peh-peh sendiri dia sebut dengan Nabi Muhammad ni selamat, tepat paling selamat sekali duduk sebelah Nabi Muhammad. Dari syurga kenal dia lagi. Kita duduk dari syurga, kita mau tarik buat klip tuak tubik semula. Tapi kalau duduk sebelah Nabi Muhammad, duduk mana selamat selalu. Sebab tu orang selawat banyak sebab nak duduk sebelah Nabi Muhammad. Nabi kata aqrabu ilayya majlisan yaumal qiyamah aksaruhum alayya solah. Orang paling dekat sekali dengan hamba di hari kiamat, duduk dekat sekali, orang paling banyak selawat. Apabila hadis tu kita dengar, maka ulama selawat 12,000 sehari, 30,000 kali. Dah nak dekat. Hang ni pula dengar 50 hamba nak dekat pada demo. Kita selawat 10 kali nak duduk sebelah Nabi. Haprak sungguh. Orang selawat 100 no 15 kilo, 15 kilo duduk dengan Nabi. Tak boleh duduk dekat. Ni 300,000 sehari. Hang ni 60,000 sehari selawat. Kita nak selawat banyak, Wahabi kata tak boleh. Duduk dengan Wahabi sebelah bang. Kakak ni ajar aku duduk selawat 10. Dia 5 kali padai kita duduk dua. Nabi no. Tak nampak apa. Pelik sungguh. Jadi duduk sebelah Nabi banyak kelebihan dia. Antaranya duduk sebelah Nabi. Tapi kita tak boleh nak royak berapa sebab orang deh bunyi nak dekat. Hak ni bahas juta tak main buat ni nak dekat. Dia tahu dah tempat paling selamat sekali sebelah Nabi Muhammad lah. Dan tak semua orang boleh duduk sebelah hawewe. Sebab tu pisah juga selawat tu. Tak rugi kita deh dunia dan akhirat.